Cikgu Saidi mana? Ya. Skrin. Ustaz Kamal untuk membacakan doa sebelum kita memulakan aktiviti pada pagi ini untuk mendapat keberkatan dan juga rahmat Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami menadah tangan merafakkan kesyukuran kehadrat-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk berada di majlis yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Daripada waktu yang kita jangka, sekarang kita serahkan kepada Juhati apa aktiviti yang kita akan buat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak minta kerjasama cikgu ni? Dalam keadaan santai kita duduk. Jangan risau, kotor ni biasa. Sebab di tepi pantai. Duduk. Santai-santai je. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Allahumma shalli baik. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu lah. Saya bersama dengan tim Diamond Outdoor Adventure yang mana bersama-sama dengan cikgu-cikgu semualah sepanjang untuk aktiviti untuk program beladab santai daripada SMK Kelampau. Jadi harap apa yang saya nak kerjasama dan perhatian untuk daripada tuan-tuan dan puan-puan lah. InsyaAllah. Cumanya hari ni program santai. Semua hari ni saya minta daripada cikgu-cikgu, gelaran cikgu yang memegang jawatan apa segalanya hari ni, saya nak pinjam kejap boleh tak? Cikgu-cikgu punya gelaran ni boleh tak? Ni pun nak minta bangun, boleh? Okey, bangun semua sekali. Bila cakap, bila duduk, bila cikgu cakap diri ni lain. Cikgu-cikgu pun dah bangun kena pakai crane, kena pakai bantuan. Kalau saya bagi arahan, cikgu tak boleh dengar, sama. Saya beranggapan cikgu bagi arahan, sama murid di sekolah di situ. Betul tak betul? Jadi kalau harap apa yang saya bagi, cikgu boleh bagi respon, bagi dengar arahan, insya-Allah pasti anak murid itu akan berjaya dengan hasil cikgu sendiri, insya-Allah. Okey, baik. Saya tengok cikgu semua muka ketat-ketat ya. Jangan terkarut, jangan santai. Muka senyum. Muka senyum. Cikgu tolong senyum boleh tak? Saya risau ni. Cuba cikgu muka tengok saya macam nak makan pun ada. Saya pun dah nak risau nak cakap lah. Okey. Baik, insya-Allah. Okey, saya nak tahu juga. Okey. Yang boleh berenang saja sebelah kanan saya. Yang boleh berenang. Tak pasti nak respon cikgu. Yang boleh berenang sebelah kanan, yang tak boleh belah kiri. Okey, yang ni kalau macam ni saya kena Okey, yang boleh berenang pakai pelampung. Pakai pelampung. Pakai pelampung tak boleh? Boleh. Pakai pelampung belah kanan. Pakai pelampung boleh. Okey, respon. Alamak, saya lupa. Sekejap. Okey, yang pakai pelampung. Yang ni tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Tak boleh mandi. Yang takut air, semua sebelah kiri saya. Tak mandi tadi, tak pagi ni apa? Pagi tadi tak mandi. Okey, sebab saya masih tengok masih dalam penilaian, masih penilaian saya. Arahan tu masih bertindak dengan tak cukup, kata apa? Sempurna. Sekarang ni saya guna whistle. Siapa lambat, ada tindakan denda pada saya. Cikgu-cikgu boleh denda anak murid, saya pun nak denda sebab jawatan cikgu saya dah ambil. Saya cikgu, saya nak denda cikgu-cikgu pula tadi. Lelaki kanan, perempuan kiri. Okey, fantastis. Boleh. Okey, 3 kumpulan, lelaki itu kumpulan, perempuan itu kumpulan, lebih kurang sama banyak. Bulatan. Sini boleh lagi, sini lagi. Tak apa, ada ruang, tak apa. Laki satu kumpulan. Laki satu kumpulan. Okey, baik. Alhamdulillah. Saya duduk dalam Baik. Dalam keadaan berpegang tangan.
Jangan putus. Jangan putus. Sini saya nak tengok kerjasama pula. Tadi arahan, sekarang saya nak tengok kerjasama cikgu pula. Okey, sekarang ni setiap kumpulan ada 3 kumpulan, 2 kumpulan perempuan, 1 kumpulan lelaki, dalam keadaan berpegang tangan menghadap ke dalam bulatan, betul? Betul tak betul? Okey, sekarang ni dengan kerjasama, dengan keputusan bersama, dengan arahan bersama, saya nak tanpa memutuskan ataupun melepaskan tangan, menghadap keluar. Menghadap keluar. Nanti dalam menghadap keluar, dengar arahan dulu. Menghadap keluar dengan keadaan selesa. Macam ni. Yang lain tengok. Semua akan pusing. Orang dah buat dah. Tak apa, saya tak tunjuk contoh. Apa yang lain? Okey, contoh macam ni. Okey, sekarang menghadap dalam. Okey, tapi apa saya nak, tanpa lepas tangan, semua akan pusing menghadap keluar. Dalam keadaan macam ni. Dalam keadaan macam ni. Ni contoh. Kalau saya tunjuk, habislah. Tapi saya nak dalam keadaan macam ni. Okey, faham? Tapi jangan melepaskan tangan kawan sebelah. Terpulang. Okey? Boleh tak? Cikgu lelaki boleh tak boleh? Okey? Jangan saya keluar. One by one. Dengar arahan dulu. Okey, dalam kiraan 20. Jap. Laki, jap. Dengar arahan dulu. Okey, saya tengok kumpulan mana siap dengan sempurna. Nanti dulu. Jangan gelojoh, cikgu. Jangan gelojoh. Jap. Okey, jangan gelojoh. Okey. Saya tengok kumpulan mana siap dulu. Okey, siapa lambat denda. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, kumpulan 1 dah siap. Belum siap lagi. Okey, kumpulan 2 siap. Okey. Jangan lepas. Putus. Kumpulan ni putus. Okey, putus. Baik. Tak apa. Jap. Okey, dengar rasanya. Okey, seperti dijanjikan, kumpulan terakhir kena denda, betul tak? Okey. Baik, denda tu. Okey, daripada cikgu-cikgu sendiri. Apa kita nak denda kumpulan cikgu ni? Dah, dek, ini arahan saya. Saya cikgu. Maka anak-anak murid, apa kita denda sahabat kita ni? Okey, nyanyi lagu Baba Black Sheep. 1, 2, 3. Baba Black Sheep. Okey, boleh terima. Okey, baik. Dengar. Arahan seterusnya. Okey, dalam keadaan menghadap keluar. Biasa juga. Okey, dalam kiraan. Nanti dulu. Laki lambat. Okey. Boleh. Permintaan daripada cikgu perempuan. Sakit pinggang. Cikgu laki sakit pinggang. Okey, pilihan. Apa nak buat? Denda tak denda? Okey, dah hutang. 5 saja. 1. Okey, baik. Okey, boleh temukan tu dari sini. Okey, baik. Tahniah. Arahan boleh dengar. Faham? Kerjasama yang baik. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, saya serah kepada saya punya coach Lan untuk aktiviti seterusnya. Lepas ni pun kita akan buat pembagian kumpulan, InsyaAllah. Habib. Okey, baik. Dekat dia. Untuk game yang kedua sama juga. Dan saya nak tengok apa yang saya bagi arahan betul ke tidak. Okey, game yang seterusnya saya nak pinjam 6 orang saja. Volunteer ke depan. 6 orang saja, 3 perempuan, 3 lelaki.
Saya nak 3 lelaki, 3 perempuan. Baik. Sebab untuk yang kedua game dia, satu kumpulan hanya 3 orang. Dan saya akan bagi arahan. Baik. Boleh nampak ya? Baik. Game seterusnya macam ni. Okey, kita akan Satu duduk. Bertenggung pun boleh. 2 jadikan bentuk rumah. Dan untuk yang pertama ni Sama, ikut je buat. kepada Ya, macam ni. Cikgu pun buat. semua yang boleh sampaikan hadiah. Ikut. Okey ya. Tengok ya, yang lain tengok sebab kadang-kadang game ni jadi rumit. Kalau awak tak alert, kalau cikgu tak alert, tak faham saya cakap, nanti cikgu tak faham. Okey, baik. Tes. Okey, cuba tengok. Yang bertenggung ni ialah hunter. Yang rumah 2 fire. Hunter, fire. Dan last kali earthquake. Baik, macam mana cara game dia? Last kali earthquake. Earthquake. Okey, dengar je. Okey, bila saya cakap hunter, itu tupai pindah rumah. Pindah, yang duduk ni pindah rumah. Hunter, pindah rumah. Arahan yang pertama. Hunter duduk, sama tak? Duduk tak? Bertenggung juga. Hunter ni saya letakkan sebagai tupai. Rasanya dia ada hack sikit ni. Tupai. Jadi, arahan yang kedua, fire, rumah bertukar je. Hunter, relax. Yang memenangi set barangan Mary Kay. Fire saya jadikan rumah. Hunter tumpai, fire rumah. Bila ketiga arahan earthquake, hunter tupai akan jadi rumah. Yang fire ni berebut dalam rumah fire, faham? Okey, tak faham. Okey, contoh. Okey, saya bagi contoh, jangan takut. Okey, bila saya cakap earthquake, tupai bangun 2, jadikan rumah. Jadi rumah, buat rumah. Fire akan masuk seorang je berebut. Siapa yang dapat? Faham? Ya, jadikan. Bagi dia orang tengok. Ni dia. Mana kalau sana tak dapat, itu orang yang terkeluar. Faham? Faham ke tidak? Tak faham angkat tangan. Oh, saya kalau cikgu tak faham, saya suka. Faham? Sebab kalau dengan saya tak faham, saya suruh benang sampai tengah, jangan balik-balik. Okey, faham? Okey, kita ulang balik semula. Okey. Buat asal balik. Okey, dengar ya. Dengar sekali lagi. Hunter saya jadikan tupai. Fire saya jadikan rumah. Earthquake, tupai akan jadi rumah. Okey, yang last ni kena faham. Earthquake, tupai jadi rumah. Rumah rebut. Dengar, rebut. Tak kira mana-mana pun awak masuk. Tupai jadi rumah, tupai jadi rumah. Okey, fire rebut. Contoh macam ni. Ni keluar, ini keluar. Mana 3 tim mesti keluar. Mesti punya. Tapi berhati-hati, jangan tolak-menolak. Baik, kalau rezeki kita ada, adalah rezeki. Jangan rapat-rapat sangat. Rapat-rapat senang. Jangan rapat. Tak, Man? Sampah semua jangan Dah, cikgu. diletakkan, berselerakkan. Okey. Yang kedua, fire. Okey, fire cikgu. Rumah bertukar saja. Fire rumah bertukar. Rumah saja. Okey, baik. Dengar ni. Sebab tu saya cakap cikgu alert. Saya cakap. Okey, saya ulang balik semula. Hunter. Okey, nampak faham? Fire. Rumah. Okey, pun nampak faham? Hah? Macam mana? Fire rumah. Kenapa? Mana-mana pun tak apa. Bukan sebelah saja. You boleh cari mana-mana. Sebab tu saya cakap jangan rapat. Jadi rumah berebut. Nak, cikgu cari, boleh cari. Cari. Nampak? Ini mahu 2 lah ni. Okey, keluar. Macam ni, okey, keluar. Alright. Ini berdua, keluar. Ini dah banglo. Okey, dengar. Rasa faham? Okey, yang tadi hanya intro.
Supaya cikgu faham. Okey, yang ini betul-betul tak ada belas kasihan. Sebab tu saya cakap saya suka bagi arahan. Ini Hunter. Tupai tukar. Tadi dah faham? Tadi dah faham kan? Okey, lulus. Nampak gaya lulus. Tapi ini betul-betul ya. Hunter. Baik. Okey, nampak baik. Okey, dengar. Fire. Fire. Yang lain boleh tengok, Mai boleh tengok. Okey. Okey, masih lagi semua okey. Hunter. Okey. Quit. Quit. Misi keluar punya. Orang yang sama saya tak nak tengok. Ini jujur ke? Jujur ke? Saya tak nampak tau. Tak ada yang terkeluar ke? Baik. Mustahil. Mustahil tak ada yang terkeluar. Mustahil. Okey, baik. Standby. Hunter. Ha. Okey. Tak apa. Ini saya try lulus. Ni cikgu lelaki. Kenapa? Okey, tak apa. Yang ni? Okey lagi kan? Okey, standby. Hunter. Okey, fire. Keluar cikgu. 3 keluar. Baik, tinggal 2. Kita nak tengok. Okey, ni boleh tengok Mai dengan Azam ha? Okey, Hunter. Fire. Hunter. Okey. Itu dia. Itu dia. Baik. Alhamdulillah. Yang bertahan hanya tim cikgu ni. Berikan tepukan sikit. Okey, boleh kumpul balik semula. Dan saya serahkan balik kepada Encik Man untuk seterusnya. Bagus. Ini ada murid-murid yang cemerlang. Bila arahan, bertindak pantas. Beri tepuk tangan dulu sini murid. Okey, bagus saya ni. Okey, baik. Okey. Okey, semua dari Dalam kita saya. Okey. Okey, kita rehearsal dulu satu kali. Rehearsal dulu satu kali. Apa nak juga itu saja. Baik, daripada depan ni, bagi nombor Taci. Sambung sama. Dia ni memang ambil kesempatan tu. Kami tolong. Tak boleh. Rosak. 39 pelajar ni. Tak kira. Terkecuali ahli. Videographer. Baik, sekolah. Okey, kita saya. 40 skop. Jalan terus semua. Oh, lenguh lah. Bot. Kayaking. Tak ada lagi. Berapa sewa? Oh, naik bot. Tak ada lagi lah. Ya. Oh, penat main video penat. Dok main langsung. Kita nak balik sekarang. Game yang pertama. Okey, boleh. Okey, wakilkan setiap kumpulan. Setiap kumpulan wakil ambil balon. Wakil seorang. Wakil seorang. Kumpulan wakil seorang. Okey, arahan selanjutnya. Okey, senang tuan-tuan dan puan-puan
Okey, murid-murid, Tio bela tu jangan besar penumuk ya. Kau besar penumuk kecil, jangan besar sangat Tio. Yang ikat, jangan besar sangat. Kecil ke ya. Okey, besar sikit baru penumuk. Okey, besar. Okey, kau besar ni okey. Okey, ikat yang atas. Dan ikat dulu baru ikat atas. Ikat dulu. Okey, ikat. Boleh. Besar boleh. Besar sikit. Besar sikit. Besar sikit. Kecil sikit. Kalau besar lebih besar sikit bro, itu besar sangat. Besar sangat. Kecil sikit. Baru besar ni okey. Kecil sikit. Ikat dulu. Ada cakap. Ada video bukti video. Saya ada video. Dua dulu. Satu okey. Tengok. Mula balik. Yang jatuh boleh mula balik. Buatlah macam mana seliput. Kelas. Cepat. Okey. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Dia kau Ustaz tu bawah Ustaz. Satu. Okey, go. Okey, pegang rapat. Apa? Yang penting jujur. Tak ada. Habis dah? Asyik baik. Pandai. Masuk mula balik. Masuk. Habis. Okey, habis. Bulan ni punya apa? 5. 5 ni. 5 ke 6? Cikgu Roslan. Campur Cikgu Roslan. Kumpulan 5, 6 orang. Okey, baik. Dalam keadaan duduk, silakan duduk. Semua duduk. Duduk. Okey, saya nak bagi arahan. Saya nak bagi kita mana kita sini. Sini. Betul. Baik, okey, dengar. Boleh nampak, dengar. Okey. Permainan ni macam ni, mudah ya. Okey, setiap kumpulan akan diberi 2, 4, 6 cawan kertas. Okey, apa yang saya nak? Dan satu tali diikat getah. Satu getah diikat tali. Terbalik. Okey, diikat tali. Badai taklah dia. Banyak. Nanti last sekali boleh kita cerita apa masalah dia. Siap. Yang dia ada. Dia jadi jauh. Dah dia kena buka. Ke ada seorang yang setengah yang kita ni tak sama ni. Siapa? Duduk bawah lah. Duduk enak. Dapat. Okey, dapat. Bukan besok nak ni mah. Apa? Kita tengok siapa yang menang. Jap. Belum. Belum lagi. Adik saya kasih cuba dulu. Itu tempoh percubaan. Sabar. Siap, itu percubaan. Dia sini. Mana setiap bulan dan kawan dia. Sampai kawan sini. Cawan semua belah sana. Cawan semua balik. Cawan semua belah sana. Cawan belah sana. Ya, cawan betul lah mana-mana pun kali pun. Nanti orang lain ambil yang dekat. Kena tanda nombor. Cikgu. Nanti dia tipu, cikgu. Pantasan, jangan cepat. Dorang je yang buat. Semua sana. Semua sampai sana. Sampai hujung sekali. Jadi kita akan tengok adakah orang hujung boleh lukis. Betul. Orang boleh lukis. Simpulan bahasa. Kami punya ada. Saya tak ada. Dia kata mana-mana. Okey, baik.
Jadi orang yang last ni dia kena teka sebelum bahasa tu berdasarkan lukisan. Jom betul. Cukup. Kita semua belakang mana? Belakang jauh lagi. Jauh lagi. Belakang lagi. Belakang tiga. Ambil satu, letak kat poket satu. Tak boleh ke belakang. Oh sorry sayang. Ni memang bertempur ni. Tempur. Sekejap, belum. Tunjuk dia. Dia belakang lagi. Kurang satu. Cuba belakang lagi, cikgu. Belakang lagi. Cikgu, belakang lagi. Anak murid. Belakang lagi. Selamat datang kepada Ustaz Tamizi ya. Cawan 4 je. Siapa yang duduk depan ni? Sekejap. Oh, dia orang 5 ahli. Dia lampak 5 kamera betul. Okey, baik. Kalau bersuara kita terus disqualify. Okey lah. Okey baik. Sebenarnya ada sebab. Saya benar yang halus. Ada sebab belum jadi. Yang penting arahan. cara mengangkat cawan kertas menggunakan tali. Jadi siapa yang dapat mengumpul yang banyak, maka dia lah pemenang. Jadi setiap bulan ditandakan dengan belon. Okey, part kedua. Okey, yang dah siap boleh keluar. Macam mana tu? Bateri habis tak? Dia tetap sini. Okey, sekarang dah berakhir, dah selesai acara mengangkat cawan plastik menggunakan tali. Jadi game ini antara lain adalah untuk membentuk kerjasama dalam kumpulan. Jadi ini yang last kali ni. Okey.
Okey, selesai sudah. Jadi setiap tim ni dia akan tandakan dengan belon. Tengok contoh ni belon purple. Ini belon orange, belon pink. Itu nak bagi ahli kumpulan tu jangan lari daripada ketua kumpulan, daripada kumpulan masing-masing. Oh, macam mana rasa? Penat Berlagi, oi, penat. Oh, penat Kita nak main lagi ke? Oh, penat. Yang penting nombor 1. Wah, nombor 1. Geng-geng. Tu apa tu? Jatuh. Cik air. Tak mau main sangat. Ulang ambil. Jaga buat. Boleh. Pastikan macam ni. Contoh. Drop. Lalu, okey. Seorang akan pegang batang baku. Okey, 6 batang baku. Jangan ikat. Buka. Ini siapa cikgu fizik? Okey, untuk acara ini adalah peserta-peserta dikendaki meletakkan 6 batang paku di atas sebatang paku. Ini untuk membentuk kerjasama dalam tim ataupun dalam kumpulan. Kumpulan mana siap dulu, kumpulan tu paling mantap. Boleh. Buat lah seorang pun. Sorry kepala tak apa Mana? Okey, berada. Okey. Berada. Mana 6 batang paku berada di atas sebatang paku. Fikirlah macam mana sekalipun. Mana dapat? Seorang boleh pegang ni kan? Oh, ni kena lepas? Kena lepas tak? Tak boleh hati Kena lepas. Tak boleh seorang satu ada. Kena lepas ke yang 6 tu? Ya. Okey, tak boleh. Berada di atas satu batang paku maknanya Okey. lepas dah. 6 batang paku. Mana paku yang sebatang tu dia akan membawa 6 batang paku. Dia boleh membawa 6 batang paku ke mana-mana saja. Buat dulu. Buat tengok. Kita nak tengok. Dia gunakan kalau rasa susah. Nak tahu tak rahsia dia? Ni, nak tahu tak? Tengok cek JBT. Semua tak jadi. Siapa yang dah rasa siap? Lagi masa 2 minit. Bukan macam tu. Dia silang-silang lah. Tengok dalam YouTube ni. Dia silang-silang macam ni. Cuma dia balance. Silang atas bawah. Kalau tengok dalam YouTube macam tu. Bukan macam tu. Silang 4 segi. Tapi yang tengah-tengah tu dia kena balance dulu. Jangan lepas lagi. Kena pegang. Seorang pegang, letak. Dia bila cukup 4 baru lepas. YouTube tengok macam mana dia buat. Lepas tu dia angkat. Dewan tengok. Sentiasa tengok. Mana batang satu mana? Bawah tu. Mana? Bawah. Dia macam ni. Mana? Berada di atas satu batang paku. Aku yang 6 tu dia ada atas ni. Ini awal kali dia bagi peluang tu ni. Hampir. Dah pertama ni ada banyak. Nampak? Tapi lama-lama yang barang dia dadat. Ada cara dia, insyaAllah. Boleh buat. Yang berjaya nak mencari satu pedang saja Kita buat sekali. Kena gaya betul dah. Siapa yang kena cepat? Okey. Buat pertama kali. Tapi itu dua macam aku. Sama.
ni berapa ni? Sewa tapak berapa? Sewa tapak berapa? Murah kan? Mana tuan taman? Oh ini. Ya. Ini yang betul. Kaedah yang betul. Yes. Nanti semua sekali. Ready? 1, 2, 3. Okey. Okey. Berjaya. Beres, ha? Kita tunggu siap. Akak memang orang lokal ya. Sini tak ada cikgu step. Okey, ini yang saya Cikgu ni ke? Dia tengok muka dia. Macam mana diorang buat paku tu dia ada 9 7, 6. Dia letak atas sebatang paku. Ni kaedah fizik. Jadi cikgu seni tak boleh buat. Kita ada cikgu fizik. Sebab sini ada cikgu fizik. Belum lagi. Siapa kata cikgu kita tak hebat? Mau hebat ni. Oh, patutlah Pak dia ada ustaz. Contoh. Jatuh buat lain. Boleh. Mana? Saya baca bagi kau asal. Dah pusing. Video. Dapat pegang sampai ukuran berapa? Okey. Las. Okey, buat sekali. Saya berandah tangan kita. Teruskan. Pas. Atas apa yang dekat atas sikit. Ambil. Ada sikit. Okey. Orang jemput tu bawa. Bawa. Orang kelima. Okey, orang ke bawah lah. 5. Okey. Ni dia orang akan pas antara satu sama lain dalam kumpulan. Jadi siapa yang berjaya maka dia dikira pemenang. Masih balik. Dapat berjaya? Dah berjaya. Oh, dah berjaya dah. Pentadbir balik pakai pentadbir. Okey, sikit. Sebelum pentadbir last sekali sebelum pentadbir last sekali. Tidak ada pada setiap kumpulan wakil seorang. Wakil seorang. Sikit apa InsyaAllah dapat berkongsi bersama-sama. Okey, kumpulan 1 wakil seorang. Apa yang penting kita Sama. Okey, baik. Sebenarnya kumpulan 2 orang. Okey, minta seorang. Okey, apa yang kita dapat daripada permainan ini, apa yang saya dapat sebenarnya banyak, tapi saya nak cakap satu ya, sebab takut kumpulan lain tak ada idea lagi. Jadi saya nak cakap buat apa-apa pun jangan pernah putus asa. Walaupun benda tu gagal, kita tetap buat. 3. Kumpulan 3 kami. Banyak pengajaran yang kita dapat daripada permainan tadi. Pertama, sebenarnya dalam diri kita sebenarnya ada pelbagai potensi. Kita kena akui ada orang yang cepat dapat, ada orang yang lambat. Tapi kita bermula dengan tidak tahu, berakhir dengan tahu. Jadi terus belajar, jangan putus asa, usaha, sentiasa berfikiran positif. Kadang-kadang kita rasa macam benda itu mustahil, tapi tiada apa yang mustahil. Takut orang. Okey, hasil daripada permainan ini kami simpulkan kita perlu bersemangat. Itu je, sekian. Terima kasih. Kumpulan 5. Hasil daripada dapatan permainan hari ini, kita kena sentiasa berusaha dan belajar. Tak kira dari sesama rakan dan juga dari media sosial. Dan perlukan ketekunan. Itu saja. Assalamualaikum. Bersabar semua. Dapatan daripada permainan ini, kumpulan kami merasakan dalam hidup kita ni kita perlukan panduan.
untuk buat suatu perkara dan sering menerima pendapat orang lain untuk menyelesaikan suatu perkara. Itu sajalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya nak ucapkan pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua guru dan juga AKP yang dapat hadirkan diri pada hari ini. Tahniah kepada anda semua. Okey, kerana ini merupakan julung-julung kalinya SMK Kelian Power membuat aktiviti luar sebegini rupa di bawah anjuran KJKT. Tahniah juga kepada KJKT. Okey. Yang kedua, saya nak ucapkan terima kasih kepada fasilitator kita pada hari ini kerana merancang aktiviti yang tidak membebankan kami faktor usia yang jelas. Yang ketiga, saya kira kita capai matlamat kita pada hari ini. Yang pertama, saya kira kita capai matlamat kita. Tujuan saya mewujudkan memberi cadangan ini kepada Jawatankuasa KJKT, mewujudkan aktiviti begini rupa adalah untuk mewujudkan ukhuwah, mendapatkan lagi silaturahim antara sesama kita. Dan saya tahu, saat-saat akhir ini kita stres, betul tak kan? Bila datang sini sekurang-kurangnya kita dapat release stres. Dan daripada aktiviti-aktiviti tadi, saya yakin cikgu dah dapat iktibarnya. Antaranya yang pertama, semangat kerja sama. Yang kedua, kita bersatu hati dalam satu kumpulan, tak kira apa saja pemikiran kita. Kita tolak ke tepi untuk capai matlamat kita. Untuk apa, Mazli? Untuk menang atau mencapai kejayaan. Jadi saya harap sebenarnya banyak tadi cikgu-cikgu semua dah bagi tahu kan. Jadi macam ni. Jadi macam ni. Dalam hidup kita mesti ada apa? Mesti ada matlamat. Bila kita ada matlamat, apa saja halangan, apa saja dugaan, apa saja cabaran, kita pasti dapat mengatasi. Sebab matlamat kita untuk apa tadi? Untuk menang, untuk berjaya. Dan dalam waktu yang sama, walaupun kita ada perasaan tak suka, contoh kan, Fazinatun tak suka dengan dalam kumpulan ada pentadbir siapa tadi? Tak suka dengan sebab bagi kerja banyak. Tapi bila sampai di sini, kita buang semua rasa ketidakpuasan hati itu. Dan saya sangat happy lah tengok cikgu-cikgu semua happy. Saya harap apa yang kita dapat pada hari ini kita bawa balik ke SMK Kelian Power untuk kita sama-sama bangunkan SMK Kelian Power. Okey, itu saja pada saya. Terima kasih. Daripada saya. Okey, itu dia, berakhir sudah aktiviti untuk hari ini dengan semangat kerjasama yang cukup jitu di kalangan guru-guru. Alhamdulillah program hari ini telah pun berakhir dan semoga ianya memberi satu kebaikan, satu manfaat kepada kita semua dan diharapkan dapat mengubah persepsi masing-masing dalam membina pasukan. Terima kasih. Sama juga perempuan, cikgu, baik daripada pihak tadi, kerana yang bersama. Tiap sudut dia ada cabaran yang masing-masing. Ada serangan, ada cabaran, ada hati-hatilah. Itu daripada saya. Pengakuan sebenarnya saya hadir pada hari ini. Walaupun dalam video saya tak ada, sebenarnya saya hadir. Dan saya memang ditugaskan. Tapi saya bukan ditugaskan untuk merakam sebenarnya. Perut tu tak hilang, buncit tu tak main. Perut ni saya spare untuk bini muda. Untuk perut tu tak hilang, buncit tu sebab tak main. Saya spare untuk bini muda. Untuk mengelakkan sebagai tak ada. Okey.